Langkah kaki yang riang bergema di lorong ketika Pinky muncul dengan gembira dalam pakaian zamrud terang. Saya di sekolah. Gadis zamrud pecah. Bagi dia, pergi ke sekolah setiap hari adalah keseronokan. Satu-satunya masalah ialah lokernya agak lama, jadi dia mengambil sedikit masa untuk membukanya. Pinky juga ada sebab lain. Untuk berasa gembira, dua rakan rapatnya yang sentiasa di sisinya. Hanya melihat gambar mereka, membuatkan hatinya penuh kegembiraan. Untuk mengejutkan dua kawannya, Pinky menyediakan dua gelang kecil yang comel dan berharap mereka akan menyukainya. Kenapa belum ada sesiapa di sini? Kami tiba! Hai! Kitty muncul dengan perhiasan berlian yang berkilauan, berdiri gembira di hujung lorong. Di sebelahnya ialah Rose dengan permata delima yang terang, dan kedua-dua mereka sudah berada di sana. Gadis berlian kaya gila, dan gadis delima kaya. Hello! Hai Pinky! Saya sangat gembira bertemu anda sekarang. Ada sesuatu yang saya mahu berikan kepada kamu berdua. Komelnya! Ini dia. Saya buat sendiri. Kamu sangat berbakat. Biar saya bantu pakaikannya, ya? Wah, comelnya. Wah, saya suka sangat. Terima kasih banyak. Adakah anda lapar? Jadi, jom pergi ke kantin. Jom! Persahabatan mereka kuat seperti gunung dan bersinar seperti permata berharga. Adakah yang dapat memutuskan ikatan ajaib ini? Hai! Awak nak pesan apa? Maaf, boleh saya minta? Saat mereka melihat Finn, ketiga gadis itu terkejut betapa tampannya pelayan itu. Rasanya seperti waktu melambat. Segala-galanya di sekeliling pudar dan hanya dia yang tinggal. Mau! Apa yang anda mahu pesan? Maaf, anda ingin pesan apa? Saya akan ambil yang ini. Yang ini. Terima kasih. Ya, sekejap sahaja. Terima kasih. Ya! Wah, dia sangat kacak. Saya rasa saya akan beritahu dia. Saya suka dia. Dia akan jadi milikku. Dia akan jadi milikku. Dengar, dia milik saya. Cukup. Saya akan beritahu dia perasaan saya. Selamat tinggal. Hei, tunggu. Hei. Ketiga-tiga gadis suka kepada Finn dan tiada seorang pun daripada mereka mahu mengalah. Apa yang akan berlaku kepada persahabatan mereka? Hai di sana. Saya ada persembahan yang saya ingin berikan kepada anda. Pertama adalah Pinky. Dia ingin menarik perhatian Finn dengan gerakan tarian anggunnya.
Bolehkah anda menjadi kawan istimewa saya? Kau tidak akan mendapat Finn. Rose tidak menerima ini dan matanya bersinar. Dia mengeluarkan kotak glitter merah delima, memberikan senyuman nakal dan meniup lembut serpihan berkilau ke arah Pinky. Finn, saya ada hadiah untuk awak. Mari kita buka ya. Tapi, Baiklah, biar saya buka ya. Finn, mahukah anda menjadi kawan istimewa saya? saya sudah, maksud saya. Anda tidak akan memenanginya begitu mudah. Sebelum Finn dapat bercakap, Katie mendapat idea baru. Matanya bercahaya, senyuman nakal muncul, dan dia menggerakkan alat penerbangan moden miliknya. Tetapi saya... Angin kencang dari peranti terbang meniup ke arah Rose dan Finn, menghantar belon ke merata-rata dan mencipta kekacauan yang kaki mahu. Finn, ikut saya sahaja. Hah? Pulangkan Finn. Apa yang sedang berlaku? Saya ada kejutan untuk kamu. Restoran ini hanya mempunyai beberapa tetamu sahaja. Namun tindakan pelik mereka membuatkan Finn berasa keliru. Semuanya dengan pantas menjadi kucar-kacir. Dan dia hanya berdiri di situ, tertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya. Halo. Miau, miau. Seekor kucing robot dari abad ke-22 tiba-tiba muncul dan memberikan Katie hadiah yang indah. Memberikannya lebih keberanian untuk mempersiapkan pengakuan kejutan untuk Finn. Finn, ini hadiah untuk kamu. Boleh kita jadi kawan lebih rapat? Hah? Saya! Miau, 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 miau. Boleh terima jemputan saya? Pinky kelihatan sangat kecewa. Apa yang dia akan lakukan untuk memenangi hati budak lelaki yang dia suka? Anda akan menyesal. Pinky mungkin sering menonton rancangan kucing robot. Jadi dia tahu apa yang ditakuti oleh kucing robot masa depan. Dia dengan cepat menggunakan alat kawalan jauh untuk bertindak. Tetikus. Oh, tidak, seekor tikus. Doraemon. Selepas mengeluarkan rakan sepasukan Katie, Pinky dengan berani berlari ke dalam lorong dan menarik Finn ke arahnya. Finn adalah milik saya, bukan milik kamu. Tak mungkin. Anda benar-benar salah. Tidak, dia milik saya. Finn adalah milik saya. Saya kata dulu,
Saya cakap dia punya. Mine! Hai, kalian berdua! Biarkan dia pergi. Tolong, lepaskan saya! Tolong lepaskan dia. Finn ialah kawan saya. Dia kawan saya juga. Kawan-kawan, tolong berhenti! Tuan bergerak, Sahib! Tidak, Finn adalah kawan saya. Tolong dengar saya! Hentikan ini sekarang juga! Tidak, Finn milik saya. Oh, tidak! Kamu semua, tolong berhenti! Jangan lakukan ini, tolong! Hei, kamu semua! Kamu semua, tolong berhenti! Jadi, siapa yang Anda pilih? Pilih saya. Dari awal, tiada seorang pun daripada ketiga-tiga gadis tersebut mendengar cakap Finn. Rupa-rupanya dia sudah mempunyai seorang teman wanita. Sayangku! Kamu sudah ada teman wanita? Ya, saya ada teman wanita. Tolong jangan bergaduh lagi. Saya tidak akan memilih sesiapa pun. Saya minta maaf, kalian berdua. Kami tidak berniat untuk menyebabkan masalah. Tak apa. Jangan ulangi ini lagi. Baiklah, jom pergi. Rasanya sangat sia-sia. Jika mereka tahu penamat ini lebih awal, mereka tidak perlu bersaing antara satu sama lain sama sekali. Tolong terima permohonan maaf saya. Saya tidak sepatutnya berkelakuan sebegitu terhadap anda. Kerana orang lain. Saya juga minta maaf. Saya pergi terlalu jauh. Saya minta maaf juga. Mulai sekarang, mari kita berkawan semula.